ECRL ni. Sekarang hot topic ni. Kan, kalau buat development, kita ni development sebagai pemaju tanah ke, pemaju hartanah ke. Sekarang ni kita depends on ECRL je. Dia berkesan tu, impact dia. Sebab sekarang ni tak ada satu boosting factor. Betul tak? Lembab kan sekarang property kan? Betul tak? Friend speaking kan? Boleh share? Tuan-tuan dan puan-puan siapa nak share tak? Apakah challenge sekarang kita ni dalam property investment? Banyak challenging kan? Susah nak dapat buyer lah, kan? Buyer susah nak dapat loan lah, nak dapat bridging susah lah, nak hunting susah lah, ini susah lah. Very challenging, betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan semua bos-bos kan, ada owner, land owner sini, ada project manager. Betul tak? Ni challenge kita, masalah kita ni. So kita lah look forward to something from government, kan? Government buat ECRL, adalah chance kita kan. Macam sampai tutup dekat apa ni, Puncak Lang kan? Oi, ada ECRL station tu. Macam ni tak? Baru semangat sikit. Kalau kita kan hari ni kan, susah ni kita punya tanah ni susah nak develop apa. Oi, sebelah ni ECRL ada stesen dekat dengan tempat saya, Puncak Lang contoh kan. Serendah, jauhnya kan, dulu kan serendah kan. Tapi sekarang, nampak ada opportunity kan. Betul tak? So, sekarang ni memang orang fokus on ECRL je. Untuk kebanyakan pemaju besar yang ada long term planning, dia orang fokus on ECRL sekarang ni. Sebab dalam market, tak adalah faktor lain yang boleh bagi semangat pemaju besar ni. Kurang sekarang ni, semua pun patah semangat. Ada duit pun simpan duit dulu, tak apa invest benda lain lah. Tanam durian lah, kelapa sawit lah, semua. Betul tak? Tanya kawan-kawan pemaju ni, yang kecil-kecil ni, sederhana ni. Tanah lah, I nak cari apa ni, I nak invest kelapa sawit lah, tanam durian lah, agriculture lah, kan? Tapi jangan putus asa kan. Ini memang expertise kita ni dalam property ni, memang kita berputih. Jangan putus asa kan. Walaupun property affected, bad affected, tapi industri lain lagi teruk. Bila you tengok industri lain kan, dia rasa tak nak terus sangat. Jangan putus asa kan. Selagi kita ada tanah, kita ada rezeki dekat situ. Kita bertak rezeki kan di situ. Jangan putus asa. So tengok apa opportunity kita dari ECRL ni kan. From ECRL ni. Okay. Dia secara general kan, you tengoklah dia memberi, membuka peluang pembangunan kawasan tinggal badan dan ruang anak, bla. Ini general lah kan. Okey lah, siapa faham lah kan. Tapi secara spesifik macam mana, tak apa. Nanti I tunjukkan peraja dia. Okey. Ni lah, dia menarik laporan baru kawasan yang sebelumnya kurang akses. Contoh, Kelantan, Terengganu. Ada tak siapa tadi datang dari Terengganu? Ada kan? Yes. Adalah opportunity sekarang ni. Sebab ECRL kan ada 2-3 stesen dekat Terengganu kan. Opportunity kita datang ni. Okey, tengok highway. Highway. Biasalah kan. Kita nampak lepas apa ni, plus highway, KL Seramban Highway siap. Negeri-negeri macam mana? Nilai, apa lagi? Kajang, Seramban, semua naik terus plus highway. Betul tak? Kita dapat efek yang paling straightforward. Lepas kita siap plus highway tu, kan, bandar-bandar yang berhampiran, termasuk Palawanan, orang itu lepas kita contoh-contoh apa ni, kawasan dekat Klang Valley pun dalam plus highway ni, dia bukan kawasan dengan highway saja kan, dia juga apa ni, federal highway kan, dia satu jaringan, satu network itu. So bandar tempat macam Subang Jaya, Klang, Shah Alam, semua naik terus. Betul tak? Highway kan. Ini biasalah, saya pun tahu kan, kita sebagai investor, property investor, kita nampak ini benda biasa kan. Tapi kalau kita tengok something yang belum happen. Contoh, sekarang kita fokus mana? Klang Valley area ni highway dah banyak lah. Tanah pun orang sesapu lah. Yang dekat dengan Dash Highway yang terbaru ni, Suka terbaru ni,
memang ada benda lah dia kan. Susah lah kan, kita opportunity nak bersaing dengan mereka pun susah sikit. Tapi kita boleh tengok Pemponyo Highway upcoming. Ini harapan kita ni, future ni. Macam Tuan Rehman ni dekat apa ni, Sabah ni, dia tengok buat planning lah kan, sebenarnya highway ni, opportunity ni. Kalau ada chance kita pun nak pergilah Sabah, Sarawak ke, tengok apa opportunity kita sebenarnya highway ni. So tengok. Okey lah, ni kan kalau kita highway biasalah memudahkan perjalanan, hubungan pusat ekonomi selantau, bla kan. Ini statement oleh scholar lah kan, kita ambil scholar statement. So tetapi apakah opportunity sebenarnya Pemponyo Highway ni, kita akan tengok kemudian. Ada dalam slide saya. Kalau tak ada kan, kita akan bincang secara without slide nanti saya tunjukkan. Sebab kita ada berserta tadi Sabah ni, mungkin Tuan Rehman boleh share kan, boleh buat planning untuk Pemponyo Highway ni, apakah opportunity kita. Okey, kalau ada opportunity sama-sama lah kita pergi Sabah. Okey, ni pembangunan strategik yang diterapkan perintasa kerajaan dan persekutuan. Contoh TOT. Okey, tadi saya sebutkan TOT ni dia berkenaan dengan aspek transport ya. Tadi kita sebut pasal fizikal kan, contoh pembangunan stick batriskan, dia akan bagi density dan lebih ke apa ke. Sekarang kita tengok dia berkenaan dari segi asal dia, polisi dia, kadis panduan kan. So yang paling elemen kadis panduan, sebab kalau polisi dia general, lepas tu kita kena zoom down tengok kadis panduan berapa unit density, plot ratio, plate area, itu more specific. And so kita tengok kadis panduan. Okey, kepatanan dan pollution yang lebih tinggi. Macam saya sebut tadi, kalau kita jumpa perancang ni, kita kena zoom down. Jangan tengok laporan rancangan tempatan tersebut saja. Zoom down. Maksudnya kita setahun dengan perancang ni, tanya dia. So, apakah sokongan yang diberi oleh matris atas tanah saya? Tanya dia. Kalau tanah saya TOT, kategori TOT, apakah peluang yang saya akan ada? Tanya dia secara spesifik. Macam saya sebut tadi kan, jangan ingat dia bagi mixed development, I happy. Contoh kalau dia ada syarat buat office saja, pening kita, pening. So kita tengok, kita kena zoom down, tengok guideline. Tadi kita tengok secara general kan, TOD, batasan macam mana. Sekarang kita kena zoom down, guideline dia, jumpa dia, untuk kita kena tahu. Okey, koridor zon pembangunan kerajaan berinsentif. Ia adalah zon pembangunan yang diwujudkan oleh kerajaan dengan berbagai insentif sebagai pemberian pajakan, cukai, pion tanah yang berbenda, dan kadang-kadang dia disediakan infrastruktur asas untuk menarik pelabuhan asing domestik dan menyimpangkan pembangunan wilayah. Special zoning. Datangnya ni macam contoh pantai East Coast. Okey, kita tengok ni East Coast Economic Region. Ini contoh-contoh special corridor yang dirancang oleh kerajaan. Anda tengok kan, anda tanya tuan-tuan dan puan-puan dari outstation kan, contoh tuan yang tadi datang dari East Coast, masih aktif tak ni ECEA ni? Aktif lagi tak? Ada tak insentif, apakah jenis insentif yang diberi oleh kerajaan, persekutuan ataupun lokal negeri? Ada tak? Masih ada kan? Contoh, boleh mohon tanah. Banyak industri lah. Dia SME pun dia kalau apply for grant, dia boleh dapat fund daripada ECEA.
Okey. Kalau you buat keripik pun boleh. Kalau you ada my colleague buat make services dekat Kuala Terengganu, Okey. then government approve dia untuk boost dia ekonomi lagi, Oh, ada okay. banyak kan entrepreneur. Itu atas tanah sendiri ke? Tanah sendiri ataupun sebelum ni dia apply, dia pajak tanah tu? Dia banyak cara istilah ni. Tapi housing kita boleh tap lagi dekat istilah ni. Okey. Sebab tak banyak developer besar yang masuk kawasan East Coast ni. Okey. Insentif macam cukai, mungkin dia bagi cukai premium lah, contohkan dia beri, kalau kita nak buat Dia boleh dia macam-macam cara. Dia bagi cash atau dia bagi, kalau you buka business, dia Okay. back by SME loan lah. Okay. SME bank. Ah. Macam tu lah. So, okey. Tapi dia back by government lah. Okay. So ni peluang kita lah kan. Tengok walaupun nampak bagi kita kan from apa ni Semenanjung ni West Coast, kita macam nampak tak aktif, tapi sebenarnya masih aktif tu. So inilah dia banyak insentif diberi oleh kerajaan, kemudahan fasiliti lah macam-macam kan. So masih ada peluang ni. So bolehlah kalau collapse opportunity buat something yang sustainable. Ada tak sustainable contoh kilang kan? Kilang dia ada production dan continuity. Ya, banyak sebab macam government, local government macam NDP pun macam plus dekat Kelantan ada persatuan kontraktor ni dia apply untuk IBS center. Okey. Ini government bagi tanah. Oh, okey. IPS ni dia something yang long term. Dia bergenerate income long term. Dia satu bisnes kan, dia boleh senang dapat loan, nak dapat funding, IPO. Ada yang banyak kontraktor yang buat IPS dah listing kan. So ini opportunity kita lah kan. Itu as group lah. Kalau kita nak apply macam ni, Betul. kita kena apply practice lah. Betul. Dia, dia macam-macam cara dia. Betul. Ini opportunity kan. Kita nak main solo pun boleh, nak group kita punya resources kan, kita nak masuk dalam satu group pun boleh. So inilah kita tengok ni opportunity kita ni kan. So that's why kita nak tahu pembangunan strategik government, special zoning ni apa opportunity kita. Masih ada lagi. Kan. So masih banyak peluang lagi. Janganlah putus asa walaupun sangat challenging kan kita punya property sekarang ni, industri ni. Apa lagi? NCER, Northern Corridor Economic Region. Ini dekat Ini kita utara. dekat kan? Ada apa special insentif tak? Kita pun nak pergi ni. Kalau kita tak ada special insentif kan, kita pun nak pergi. I pun dengar Raymond pun nak pergi. Saya pernah masuk dia punya program. Okay. This is one of my company buat distribution. Okay. So dia banyak sedia facilities. Fasiliti Keran. keran. Yes. Ada lagi tu keran kerajaan tu. Kulim kan. So Kulim sangat naik ni sebab dia dekat dengan bini. Now they are active to do the collaborate dengan a few ECF instrument in crowdfunding. So sebab program ECF lah. For the entrepreneur to boost up the business with the method preparation. Okay. Tengok inilah blok kita kan, banyak kan, masih lagi tu, banyak lagi. So okay. Iskandar ni sebelah Johor ni adalah kita tak ada peserta dari Johor kan, tapi tak apa, siapa yang dalam masuk Johor dekat Iskandar ada tak pendapat kerja dekat Iskandar Johor? Ada tak? Tapi Johor sekarang booming kan, memang booming tu. Booming tu one of the hotspot tu kan. Kalau kita tengok pemaju besar ni semua memang fokus ni kan, one of them. Yang ini pun sebab dekat dengan Penang ni. Betul tak? Okay, ini skor Sarawak Corridor of Renewable Energy kan, apa peluang kita ni? Boleh tak kita buat something yang boleh generate long term income untuk kita ni? Kalau Sarawak ni dia fokus tu renewable energy, solar panel, contoh lah kan, solar panel paling popular lah, paling common lah. Dia state ataupun private ni, dia buka tanah 100-200 ekar solar panel, solar energy, collect solar energy. Lepas tu dekat sana, bukan TNT kan, dekat sana yang Biasa macam Sabah dia kata. dia bukan TNT tapi lokal, siapa nama? Suruhanjaya Tenaga apa tu?
Sabah. Tapi biasa kan kalau yang solar panel investor ni dia akan tak dengan apa ni kan TMP lah kan, dia sell back energy betul. Itu pun sustainable, jenis investment yang sustainable. Already smart. Sebab sekarang IPO banyak company yang environmental friendly, dia buat green energy. Ini memang future trend, one of the future trend. Kalau kita ada tanah besar tak sesuai untuk buat development, buat masa sekarang kan housing, boleh consider ni kan. Tengoklah apa ni kawan-kawan kita ke ada connect dengan apa ni TNB ke, boleh lah plan something untuk ni. So tak semestinya nak buat rumah kan sekarang kan, kita boleh buat hub logistik. Hub logistik adalah pusat penyimpanan, peredaran dan pengangkutan barangan yang strategik dari segi akses pelabuhan terbang dan lebuh raya utama. Israel ni kalau stesen dia memang dua saja, dia TOD ataupun logistik. Kita buat apa? Warehouse. Sekarang ni siapa yang involve dalam jual beli ataupun sewa kilang warehouse dekat Klang tak? Ada tak? Dan tak benar, tak involve, tak specialize in factory kan? Sekarang kotor sekarang ni. Kita ada kawan-kawan yang join landed program kita ni, dia akan masuk PKS lah. PKS dekat Ijuk Perawangan. So PKS ni dia buat pembangunan industri kilang untuk multinational company. Dia tanah lot untuk kilang ni berapa ekar? Berapa ekar? 2, 3 ekar, 5 ekar kan? Sampai 5 ekar tu, besar tu. PKS mungkin dia nak tag along dengan Israel lah, tapi mungkin jauh sikit, tapi tak apa, itu kawasan tu strategik kan. Sekarang tak banyak tanah ni PKS. Dia tengah buat satu industri park dekat Ijuk. So salah satu produk dia Pablo lot kilang kan, besar tu, 5 ekor, 6 ekor. Dia memang nak target international investor. So inilah sebab logistik ni one of the tumpuan kita kan. So logistik kena boleh study, kita study more on the logistic development Malaysia. Sebab government memang banyak insentif, dia punya perancangan untuk logistik hub, especially Israel and Israel ni. Okay, ini contoh lah kan, KLIA, Aeropolis, ini memang existing kan. Apalagi Port Klang, Free Zone, PKFZ, Pusat Logistik Maritim, Zone Perdagangan Bebas. Apalagi kita ada kayu hitam logistik sempatan Malaysia Thailand. So nantinya ini aktif lagi tak? Hub logistik ni dekat Malaysia Thailand ni okey tak? Bukan satu company logistik sudah buat dia punya base. Tak sure. Sebab saya tak buat study yang detail. Dia was based on kan apa dia jalan tempoh dia punya HQ. Nama logistik company tu PKT. Apa jenis pembangunan dia buat? Kilang? Hub logistik. Daripada Thailand. Okey. So kalau tengok dia punya import ekspor barangan tadi lah. Dia logistik company. So dia siapa company yang besar yang bawa masuk Malaysia. Okay. Ada tak kita ekspor ke Thailand ke, ada tak? So kalau Barang kita dia logistik company. So kalau ada logistik for dia nak hantar ke satu tu, dia hantar. There's a place for masuk ke Thailand. okey tak? So far okey dia maju tak? Lepas tu ada progress tak? Company tu Company tu memang kalau itu Rabi Aunum maksudnya dia dah buat study kan, dia buat study teliti. So dia tengok viable kan, ada long term income untuk company group dia akan invest dekat sana. So I believe kalau company yang well known macam ni, biasa mungkin dia nampak lah, mungkin memang satu business yang sustainable lah bagi dia kan. So kalau tidak dia takkan masuk lah, betul lah company yang besar ni.
Dia dah buat studi yang teliti lah, studi yang berperinci. Okey, halal ni dia adalah kawasan pembangunan industri yang fokus pada produk halal untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. So Malaysia adalah peneraju grup dalam persisjian halal. Jadi kawasan ini menjadi tumpuan pelabuhan antarabangsa. Okey, apa opportunity kita ni kalau pasal halal ni? Siapa ada tak halal? Dia sebenarnya makanan paling banyak. Tapi saya nampak benda bersama taruhan daripada Tawau itu Indonesia. Okey. Kemudian sekarang ada buka halal ini ke Filipina. Yang itu siapa buat? Private ke ataupun government? Dia dari segi lisensi memang government, tapi saya tengok macam campur dia lah swasta dengan Ya. tapi pemerintahan tinggi. Betul. Contohnya macam Sebab rokok cakim ni mahal tu. Dia bukan cakim lokal saja. Saya ada klien kan from overseas, dia nak buka franchise dekat Malaysia ni. So dia tanya dah, I nak letak logo cakim halal ni. Macam nak buat kan. So dia punya source of supply tu from Taiwan, Jepun kan. So memang dia dapat logo halal tapi bukan Malaysia punya cakim tu. Tapi logo tu recognized by cakim. So dia nak tie up dengan local consultant macam mana nak letakkan logo cakim ni dalam produk ni. So ada cara lah, banyak cara kan. Either kita nak jemput cakim pergi ke sana buat inspection, Dia audit dekat sana, one of the way kan. Ataupun dia buka satu kilang ke central kitchen dekat Malaysia ni sebab dia nak buka franchise restaurant, betul tak? Dia kena buka satu central kitchen lah, betul tak? Dia kena import bahan raw material masuk sini. Lepas tu dia boleh lah sebab barang ni memang ada halal tapi bukan cakim, tapi cakim recognize from overseas, from Jepun, from Taiwan. So senang lah nanti cakim nak certified dia punya barang tu sebagai halal. Tapi banyak lagi lah dia kena audit kilang, setup macam mana kan, workers, kena ada workers, kena ada training kan, macam mana, banyaklah prosedur dia. So inilah apa ni blog kita ni sebab because the halal punya cakim is recognized by betul, mahal, dia even memang mahal. my friend dulu dia ada dia punya friend from Japan, direct Japan di Jepang. Memang dia nak halal punya certification direct from cakim. Walaupun dekat sana sudah ada halal punya sertifikat yang direkognize by cakim, dia tak nak. Betul. The Japanese tak nak. Betul. Dia disangkut jumpa sampai ke tu pengarah untuk Betul. recognize dia. Dia nak dapatkan sendiri terus tanpa Betul. dia buka hak dekat sendiri pun tak apa. Betul. Sebab Malaysia ni kita ada banyak logo kan, selain cakim ada banyak lagi kan, steak ada kan, dia macam-macam logo halal, tapi yang cakim ni paling mahal tu sampai international recognize. So inilah peluang ni. Kalau kita ni nak buat business sustainability, kita buat warehouse ke, nak buat apa ke, cuba kan, take along dengan trend ni. Macam mana kita nak set up warehouse kan untuk klien kita, suruh dia buat apply lah halal sekali certification, kalau production ke apa ke, nanti arrange, kita tolong arrange kan lah untuk export apa ni, bukan kita arrange export, kita arrange kan persediaan halal cakim supaya dia boleh export ke Middle East contohlah kan. So sebab Middle East ni pasarnya besar tu, Indonesia ke Filipina ke, betul tak? So ini dah opportunity kita ni. Ini boleh dikatakan satu bisnes yang sustainable untuk kita, walaupun mungkin tak bolehlah IPO, tapi long term. Sebab halal ni, sertifikat halal ni dia audit every 2 years, kena renew. Kita serve klien kan, kita arrange lah inspection apa ke, every years dia renew, training. Ini dah bisnes sustainable. Dia boleh dikatakan satu bisnes dan side income, side business untuk kita, betul tak? Tapi silap-silap ni main income kita ni, dia contribute banyak yang revenue dan return yang generate from halal industry ni banyak actually. Ada yang direct, ada yang indirect. Kalau kita tanya, mungkin kita sendiri ada peserta dari hotel operator, apa opportunity? Mungkin halal tu dia satu
something yang bawa side income atau main income untuk group dia. Tak tahu, kita tak tahu kan. Tapi kita ada operator dan hotel ni kita boleh share kan, pandangan dia ke, experience dia. Kita belajar sama-sama kan, apa opportunity kita. Banyak. So kalau dapat business yang sustainable, yang related to property, banyak lagi kita boleh explore. Bukan saja dapat rumah tu, banyak lagi boleh explore. That means kan, after kita siap pembangunan ni, kita ada banyak business yang boleh flow out, boleh bring income kan, boleh sustain company kita. Banyak lagi. Okey, ini alamat di Selangor, contoh-contoh kan. Okey, Pulau Pinang, Pulau Intan, Tanjung Manis Lahab, Sarawak, Pening International Halal Hub. So inilah yang popular so far, yang memang telah ditubuhkan lama ditubuhkan. Tapi aku tak sure ada mereka doing well ke tak doing well, tak sure. So okey lah. Dia yang dalam Malaysia ni nampak yang naik halal hak mereka. Nampak di sini. Sekarang mana? Melaka. Okey. Dia banyak lahirkan industri sendiri. Okey. Dia membawa kesan untuk pembangunan sekitar tak? Ada tak? Untuk for the industry saya. So sekitar tu kita tengok perumahan tak. So far untuk food production ataupun food processing punya player sajalah. Okey. Okey, ni contoh-contoh perancangan jangka masa panjang. Kan? Kita combine ni dengan contoh apa dia. Okey, yang ini yang dibentangkan di seni Perancangan Pembangunan Malaysia 2035. Kan? Dalam tempoh perancangan Malaysia ke-13 tu, ini jangka dia. Dan seterusnya hingga 2035, kerajaan dijangka memberi fokus kepada ni. Okay. Ini summary kita buat secara summary general apa yang dirangkumi dalam Perancangan Pembangunan Malaysia ni. Ini fokus dia. Pembangunan bandar Pintar dan Mampan TOT lebih agresif. Sama dia kan? Betul tak? Perancangan kita ni masih fokus on previous punya perancangan, tapi dia empower dia lah kan, memperkukuhkan, memperkasakan, dia bagi more incentive. Macam tu lah kan? Kita tengok apa insentif yang akan dia bagi kerajaan akan bagi. Okey, inilah kalau pasal TOT ni, MRT, SRC ni kalau lah dia teruskan kan? Kalau tak teruskan, tak adalah kan. RTS Link di Johor, Singapura ni, ini lah one of the hottest ni. Okey, pembangunan perumahan mampu bilik kan? Dalam zon Bandar Pintar. Sebab ciri lah kan, kami ni general election ni, affordable home ni salah satu fokus kerajaan ni. Tengoklah apa insentif dia bagi kan, boleh lah explore kan, boleh lah dia. Tapi di start for bulan Jawan, property punya lain macam tak ada yang menarik. Tapi PSA dia naik sampai 1 juta dan dia apply lagi tu. Macam saya kata tadi dah, dia cuma memperkasakan dia, sustain dia kan. Macam mana tu memperkasakan? Mungkin tadi segi polisi lah, dia longgar segi ke, contoh TOT dia fokus, dia more friendly ke. Tak tahu. Kadang-kadang more friendly, dia rasa more friendly tapi bukan. Kalau tanya lah pembantu besar kan TOT ni, pasal TOT ni, adakah dia more friendly? Tak sedih juga. Tapi the TOT dia part, if you increase the density, nanti the surrounding people yang dah ada dia akan buat bantahan. Like the case yang mungkin dah masalah yang last week dia buat bantahan pasal bangunan tu sampai 60 tingkat. Because the density is naik kat situ. Yalah, memang ada arti kat masalah tu. Walaupun not comfortable lah because nak density lah. Nak tinggi kan. Dia bangunan dekat dia rumah. Walaupun itu yang lupa naikkan 60 tingkat. Tapi ada isu kat situ dia tu pula. Takut istana negara pula akan isu keselamatan sebab nampak dengan istana tak jauh sangat. Dan dia sikit lagi, so tak tahu
Sebab kalau kita tengok, kalau pasal TOT ni, perancang ni, di guideline ni, dia tak masukkan faktor sustainability tu, kemampanan tu, dia tak sebut tu. Okay, Tak banyak tu. during the consultation, the developer was nak buat development, dia akan ada consultant kan, MNE lah, atau tender, and even traffic impact assessment punya consultant pun ada. Tapi, I don't know, kenapa macam, okay lah, naik lagi sampai traffic jam pun dah tak boleh, susah kan. Sebab dia konsep TOT ni, yang macam ni, kalau kita ada public transportation ni, penduduk ni dia tak beli kereta lah kan, dia akan naik public transportation, so dia kurangkan kesesakan. Tapi teori tak boleh pakai di Malaysia, sebab di Malaysia ni polisi dia percakapan ni for sharing lah, bukan I punya pandangan lah, tapi tuan-tuan boleh share juga kan. Bagi saya kan, percakapan polisi pembelikan kereta terlalu longgar kan. Sekarang ni kerajaan bagi insentif pula nak beli kereta, semualah pergi beli kereta, walaupun dia dekat dengan MRT kan, tapi setiap rumah masih beli kereta 2 biji contoh lah kan. Cuma mungkin dia kurang bawa kereta, tapi kereta memang masih banyak lagi. So percakapan polisi inilah tak boleh work. Betul tak, masih sesak. Kita buat TOT development lagi jam. Macam tempat saya lah, Serkembangan ni, aduh, 3,000 unit dekat satu raut yang kecil tu, dia TOT development 3,000 apartment tu. Dia tak siap lagi tu. Kalau dia siap, habislah. Memang yang infrastruktur ni tak berkata. So konsep dia bahawa kalau TOT, orang tak akan beli kereta, orang akan naik transportation ni, dia shock sendiri je lah. Betul tak? Gaya hidup kita lain, dia kena study lifestyle kita ni. Betul tak? First thing, lifestyle orang Malaysia. Second thing, apalagi itu percanggahan polisi. Memang percanggahan dengan polisi, pemilikan kereta tu. That's why apa buat TOT ni. Apalah, tapi at least ialah dia membawa pembangunan untuk kawasan tu lah. Dia Bangla boleh naik lah. Betul lah. Holiday je kan. Bangla boleh Raya naik. tahun baru Cina, nampak lah. Tengok sampai naik MRT. Yang foreigner kan. So okay, jauh sangat ni, kita pergi jauh sangat. Okay, pusat logistik Selangor ni. Okay, ini fokus oleh perancangan Malaysia yang saya sebut tadi tu, sebagai Malaysia sebagai hub di dagang Shopee, Lazada, sebab kita buat banyak warehouse kan. So dia satu regional lah, transition regional untuk Lazada, Shopee ke apa kan. Okay, ini ekonomi halal dan agro makanan. Ini dia berkenaan dengan halal industri yang saya sebut tadi lah, tapi dia masukkan satu lagi, agro makanan kan, food industry kan, food security. Dia fokus on food security. Ini food security lah, bukan food security. Maksudnya government ni mungkin dia buka banyak tanah lagi untuk orang buat pertanian. Betul tak? Di bawah perancangan Malaysia ni, dia buka lebih banyak tanah untuk pertanian ke atau macam mana? Itu pun ada saya. Dia macam satu pertanian sama ada dengan mana hijau di Persahabatan. Okey. Itu dalam UPM ada Jabatan Pertanian. Okey. Dia ada buka itu di KPM, Pusat Tanaman Kekal Malaysia, tanaman makanan. Dia ada banyak, setiap negeri dia ada tanaman kekal. Dia buat itu buka tanah. Small punya petani dia boleh usahakan tanah dekat situ lah. So every state ada. Okey. Kalau kita nak mohon macam mana? Kalau kita nak improve macam mana? Dia mohon dengan Jabatan Pertanian lah. Kita mohon dengan Jabatan Pertanian. Senang tak proses tu, prosedur? Dia agak-agak senang lah. Cuma dia ada pemilihan lah. Tempat saya senang, tapi dia nak nangkai. Okey, betul. Nak apa? Nangkai. Oh, okey. Tawar tu saja macam-macam. Okey. Tempat saya nangkai, saya tengok nangkai. Saya cakap saya bukan sawit tak, dia cakap tak. Nangkai. Oh, itulah. Sekarang dia 200 singgah, dia nak tambah lagi 200 singgah. Semua nangkai. Ya, betul.
sayur, tenaga semua kan. Dia Apa sahaja dapat kan. action. Kita nak break sekejap kan? Sekejap kita tengok apa yang kita selesai. Okey, kita habiskan yang dua. Lepas tu kita break sekejap. Okey, berkenaan hijau dan ESG. Ini biasakan kalau pasal IPO ni, kan, kalau small funding, crowdfunding tak tengok lah, penting kan, dia tak penting sangat. So projek hartanah yang tertaruh pada perpiawaian environmental, sosial dan kawanan ESG. Ini penting ni. Kalau pasal IPO ni, ini penting. Kan, kalau kita dapat report apa ni, assessment report untuk raise fund, kita prospectus kat tu, ini kita masukkan. Ini penting tu. So, untuk asli yang pembangunan hijau before COVID tu memang cuma bangunan baru mau go for the certificate kan. Jadi after the COVID ni macam I nampak macam orang nak go for the certification, go for the pembangunan hijau ni. Mungkin faktor ekonomi tu, faktor costing. Bagi developer, I memang banyak jumpa developer kan masa sales marketing ni. So masa sebelum COVID ni mungkin orang ready to spend lah kan. Dia nak lifestyle, nak macam mana kan. Dia nak improve dia punya green environment. Memang masa tu green building, banyak developer dia nak buat green building. Dia punya green building pada future, contoh yang building yang akan kurangkan cost utility. First thing kan, betul tak? Kan? Macam nak kurangkan bil api kan, kita kan kurangkan consumption, betul tak? So macam itulah. Building dia guna material yang environmental friendly, contoh cat, betul tak? Itu semua mahal tu, costly tu, memang costly. Tetapi sebagai satu selling point untuk developer, masa tu dia memang banyak bawa. Tapi lepas MCO, semua kalah sebab budget buyer pun kurang, purchasing power kurang. So developer dia tak boleh guna point ni sebagai selling point lagi lah. Tapi yang ini green building ni kebaikan untuk corporate tower, corporate office. Kalau single owner contoh, dia nak building ni office tower pun satu owner. Tapi kalau kita buat green building, memang cost nak maintain building ni tinggi, cost utility, maintenance cost tinggi, dia akan affect lah dia punya performances, dia punya apa tu performance kewangan dia. Kalau report dia pun kurang sikit kan, walaupun tak terlalu signifikan, tapi masih affect dia punya return tu, dia punya revenue, dia punya profit, betul tak? Kalau listed company kan, company besar, company besar tu dia bukan satu property je, ada UOA semua kan, dia banyak aset dia. Dia single owner, dia own hotel, corporate tower semua tu. So in long run memang effect dia punya performances, financial performances. So penting bagi mereka tu. So kena masukkan elemen ni. Tadi I sebut tu. Ni pensidinan hijau ni, green building index tu. Untuk company yang besar, yang IP, yang telah listed, yang look for long term sustainability tu, kemampanan tu, memang faktor yang penting bagi mereka tu. Okay, ini last lah, lepas ni kita break sekejap. Okay, ini comparison lah, I buat summary ni. So perancangan strategik yang dulu ni, TOT lama lah, tak sebulan TOT Government Development Corridor Logistics Hub, bla bla bla. Ini memang telah wujud kan sebelum perancangan apa ni 2025 to 2035 ni, sebelum dia petang ni kan, perancangan ni memang telah wujud. So apa biasa dia? Dia fokus ini, tengok dia empower je, berkukuhkan. Mungkin dia banyak bagi more insentif, polisi dia lebih friendly, macam tu lah kan. Kita tengok sokongan bandar Bintan, integrasi TOT dalam kereta KL, Iskandar dan bandar utama. Sokongan, tak lah prosedur sokongan tu. Mungkin intensity lebih tinggi ke, port ratio lagi tinggi ke, kan? Okey lah, kita study lah, kita boleh study ni case ni. Future khusus kita buat ni lah, spesifik topik ni lah, betul lah. Okey, pengukuhan koridor ekonomi zon teknologi digital Palu. Biasa lah. Yang one
center tu. Ah. Data center ni lah mungkin ni lah pengukuhan koridor ekonomi dan zon teknologi digital baru ni. Memang dia banyak insentif ni. Dekat Johor kan, Iskandar kan, memang data center ni kan, memang banyak sekarang ni. But data center tu macam Microsoft dah buka dekat Port Dickson dan dekat Elmina, Google tu dia data center. Tak nampak pun hub ke, zon teknologi ke. Tapi friendly speaking kan, ada benefit kita ni. Tapi data center ni main power tak ramai pakai pun. 3 orang, 5 orang. Techniciannya. Guna robot lagi. Semua AI robot aja. Benefit kita lah. Semua tak benefit. Betul tak? Mungkin government ada tax lah. Kan? Government income lebih lah kan. Sebab kita akan tax kan. Tax company, Google, apa ni, Microsoft ni. Tapi kena tahu ni, dia consume power tinggi tu. Dia tak environmental friendly tau. Tak environmental friendly tau. Tapi trend sekarang lah, dia sustainable sebagai satu sustainable dari segi long term income untuk satu company. Macam IDL dia pun nak venture kan, sebab dia nampak sebab future trend. So dia tak tengok dari segi environmental lah, dia tengok dari segi income untuk the company lah. Dia more to strategic investment bagi dia. So semua lah company besar rebut nak buat ni lah, data center ni, sebab dia punya status company lain, so naik status lain. Tapi dia dah cara lah kira dia punya return ekonomi macam mana kan. So mungkin dia look for long term lah. Tapi in short term memang rasa kan benefit kita lah. Macam Man kata kan, ada tak dia nak banyak employee bekerja? Tak perlu kan. Self running, semua automation, dia consume banyak power. Dia orang nak masuk sebab kita punya power ni fuel irritating kurang. Dia nak air banyak, kita punya air banyak. Kita siram pokok pun guna air pipe, air bising. Betul tak? Betul tak? Dia tengok je lah air, dia train, dia bagi insentif, mungkin tak tahulah dia free, mungkin dia punya tax tu cukai tanah murah sikit, cukai pintu murah kan, company tax kurang sikit, ini dah insentif, dia tak ada masuk. Nama sedap lah, regional data center kan. Tapi tak sure lah, ini pandangan saya lah kan. Mungkin tuan-tuan puan-puan buat study, pernah buat study kan yang capital PG, nak tengok macam mana dia dikatakan satu pembangunan yang strategik, yang sustainable. Mungkin tuan-tuan boleh share lah, siapa yang ada study fokus on that boleh share kan. Tapi pakai I lah kan, I tengok-tengok banyak, baca banyak komen kan, orang komen dia kata actually tak benefit in short term, tak benefit kita ni. Okay, kita break sekejap. Okay, 50 minutes. Kan?